bersama saya Leng Tora. Jangan lupa ikuti Oh My Gisau untuk video-video yang menarik. Tapi tentang diri dia, satu persatu kita kupas. Hai guys, jom ikuti kami dalam segmen Oh My Gisau. Super, saya Hana. Jumpa lagi. Korang tunggu apa lagi? Follow kami di TikTok, Spotify, YouTube, Oh My Gisau. Hari ini jom kita kongsi. Selama langit bertemu bumi, jadi kisau bila dah bunyi. Apa topik hari ini? Jom kita kongsi. Fidi cuma nak cakap satu benda je, especially to mak dan ayah. Dia abang minta maaf kalau I always been the burden for you. Macam I'm so sorry kalau macam I'm like macam saya ni anak yang macam menyusahkan mak dan ayah, yang malukan family, yang jadi macam gini. I nak minta maaf. Sebab kalau orang boleh choose, orang tak nak jadi macam gini. Kalau orang boleh berhubung dengan Tuhan, orang nak jadi lelaki atau perempuan, not like this. Itu je. Sebab Zul cuma minta maaf aja. Abang minta maaf kalau ya, tu je nak cakap. But you guys are still my family. I'm so sorry for whatever I did. That's the reason why I keluar rumah. Sebab I tak nak calahkan lagi mak dan ayah. Ya. Tapi tu tapi kira walaupun dah macam gini, both the mother, the father still accept who she is. Still their bonding is still strong. So shouldn't be a problem lah. Okay, bagi saya kan Leng, okay, dia macam gini Leng. Kita ni sebagai seorang yang beragama Islam ni, kita sebagai manusia lah, hamba lah, kita sebagai hamba, kita sebenarnya pun tak layak untuk macam menilai. Yes, menilai orang, menghukum orang, label orang, this kind of thing. Sama macam sekarang seorang tu keluar masuk jail, prison, banduan. So korang nak panggil apa? Oh, dia ni bekas banduan. Oh, dia ni mat drug, dia ni penyamun dulu. And macam gini, korang nak label apa? Oh, ni dulu bapuk, dia ni bapuk ini. I mean, kita sebagai hamba ni, kita tak layak untuk actually nak label orang. Apa yang kita mampu is kita doakan mungkin yang terbaik untuk dia. Perjalanan yang beliau pilih ni, kalau boleh, apa yang kita selalu, kalau boleh kita lafazkan is actually InsyaAllah satu hari dia akan kembali ke pangkal jalan. Tu je yang kita minta. Amin. Betul, memang tak boleh label lah. Pasal kadang-kadang kita sendiri ada family, ada anak. Kalau kita panggil-panggil orang ni macam semua, sekali terjatuh pula, satu hari anak kita pula kena macam gini. Kita jangan fikir short term tau, yang anak aja. Kita tak tahu yang anak saudara. Betul. Mungkin cucu kita tak tahu. Pasal kifarah tu wujud. Betul. Jadi kalau dunia ni berpusing, benda ni akan balik kat kita tanpa kita sedari. Banyak sebenarnya yang dah berlaku kat dunia ni, apa yang kita dapat lihat. Orang tu mainkan orang ni, orang tu tikam orang ni. Tapi end of the day, jalan cerita tu akan berbalik kat diri orang tu balik. True. So bab kata pepatah tu, jangan tepuk dulang air, jangan terpecik kat diri sendiri, kat muka sendiri. Macam gitu. So untuk Fidi pula, bukan di sini kami pun bukan nak kira, walaupun kita gelak ketawa tadi tapi kita bukan nak menghina, bukan nak menghentam Fidi pun.
So Leng sendiri ada kawan macam gini. Leng dulu Ada. memang ada juga. Leng campur semua. Jadi to me is untuk Leng sendiri actually diorang pun kira is friendly. Mostly is friendly semua. Better than macam they can talk to us more. Macam mana kira more openly. Yes, correct. So they know how we feel because we are a guy. They also consider used to be a guy, so they know our feeling, everything. So sometimes easy to talk to them rather than you talk to a girl or what. More easier to talk to them lah. Yeah, I do have guy friends who ask me for advice. I do have some guy friends. Yeah, and luckily the wife they are okay lah sebab dia macam okay lah bro and bro. BNB. BNB Macam tetap BNB, masih. Brother and brother. Fidi, saya nak tanya ni satu soalan ni. Yes, It's a bit sensitive lah untuk masyarakat you all ni. Okay. Which I pernah nampak sendiri actually pun. And someone also ramai yang pernah bercerita dengan saya juga. Okay. Dalam kategorize nyah-nyah ni semua, ada a few yang actually yang tangan panjang. Oh, Diorang jadi hobi bagi diorang. ya. That's why I cakap bila Ling ada cakap pasal kebanyakan most pondan-pondan ni semua kan. Or that I can say some. Yalah, some lah. Some lah. Not every pondan that you boleh percaya. Kita pun seperti lelaki straight, perempuan straight. Perangai masing-masing lah. Yeah. Different character. Maybe because when I meet those Yang good one. Yang good ones. Alhamdulillah. Pasal yang kes macam tengah-tengah panjang, I think because of influence. Influence lah. Maybe influence atau dulu ada kat lorong ke macam-macam mana. Sebab kalau kita kerja dekat lorong, which I used to do last time, diorang ada satu macam teknik ni untuk copet, untuk rompak and everything, untuk dapat fast money, fast cash. You know, tapi I tak pernah buat lah. Sebab aku rasa aku bukan kat lorong. Kita dekat Woodland Garden kan. So ours is different. Kita tak ada macam nak rompak-rompak ke apa. Tapi memang ada cerita juga, ada pernah. Tapi not my friends atau siapa-siapa yang I kenal lah. Yeah. But very sad lah if you gonna say that macam you label kita as pondan. Tak, bukan label. Because I pernah organize satu event tu. Then even trophy pun boleh hilang. Diorang curi Trofi Trophy. Bila kita tengok balik CCTV tu, Maybe pasal diorang tak dapat bang. precisely. That's why kita tengok balik CCTV tu, we backtrack. Sekali kita dapat tangkap, we contact the punya group of friends tu Apa semua. event bang tu? Miss Queen SG. Pondan-pondan. Miss Queen SG. I ever organize all this event. And it's very good. It's a success one lah. Yeah, it's very good. Yeah. Surprisingly lah, it's actually turn out to be very, very good. Tapi bukan semua pondan lah yang tangan panjang yang suka merompak, yang not that I know of lah. Yeah, I really hope that itu stigma tu I hope can be changed, because bukan semua pondan jahat, bukan semua pondan suka merompak, bukan semua pondan yang suka merosakkan rumah tangga orang. No, we are not ada. Sebab ada pondan atau bapuk yang berkeria, ada yang bekerja full time, ada yang tak ke lorong. There are so many people who are like us who are success dengan kerja diorang. Ada yang saya kenal pun dah kahwin, dah menetap di New Zealand, is it? Mungkin Fidi pun mungkin kenal apa muka buku dia ada tulis apa Graham apa tu. Oh, okay. Yeah. Ya. Siapa? Dia follower saya kat Facebook juga. That name lah. Yeah. So I mean, Leng punya pun dia dah kahwin juga. Leng kenal pasal daripada primary school. Leng dulu best friend dengan dia. Terus dah itu best friend kau. Dululah primary school. Aku nak pusing sini ya. Dulu lah. Nama dia Sonia. Sonia. Memang daripada kecil pun sama. Dia lembut, very dah macam perempuan.
Best friend. Jadi best friend. Nasib baik kau tak terikut risau. Selalunya best friend kan gitu. Dia akan pergi sama-sama, mana-mana pun sama-sama. Kau Tapi dulu teringin tak, tapi teringin? dulu dia tak, belum ada B. Oh, belum. Belum apa? B. Kalau ada dulu ada B. Belum ada B, Aku takut aku yang jadi juga ni. Risau. Kalau kau dah jadi, nama dah bukan Lingtora lagi. Bukan. Sila apa? Ha? Darling. Darling. Tapi kalau tengok bentuk muka ni Nak semua tengok kan, pula kamera balik. kalau gini kan rasanya bukan darling, dek. Habis? Ramona. Ramona. Garang sikit Ramona. Stand by. Bukan Ramona yang kerja dekat ni MBS tu Tu pun saya kenal cukup tu. Dia one of my sponsor waktu saya buat event tu. Dapat free one night stay. No. Understand? Bukan one night stand. Baru saya nak korang. One night stay. I think one night stay ke 3 night stay lah. Wow. Waktu tu yang menang, ada ingat lagi siapa? Miss Indonesia tu. I lupa nama dia. Alamak. I lupa nama dia. Dia yang kurus-kurus. Dia pakai kita sentuh sikit bab ni lah. Kenapa saya kagum dengan event yang saya buat tu, because diorang have a good mindset, mentality diorang. They are very creative. Very, very, very creative. Okay. Diorang ada yang pakai tiba-tiba ada kepak kat belakang. Yang kepak tu ada lampu. Keluar lampu. Yang ada yang macam yang Sarah Smithkova bawa ular. Ular betul. On stage, yes. Ular betul. Ular on stage. Dan yang menang tu pakai barungan. Barungan. But I really forgot her name. Shit. Really Lupa. creative, I think I know. Kakaknya Firayul. No, bukan kakak Firayul. Firayul itself. Firayul. Yes, saya panggil dia kakaknya. Oh, kakaknya. Yang Bukan main kakak kedai dia. kepang. Bukan kakaknya. I panggil dia kakaknya. Firayul betul, yes. Firayul. Barungan dia tiba-tiba tengah jalan asap keluar. Yes. Pasal dia main kuda kepang apa? Correct. So that's why I said dia punya creativity tu, I tell you, Men's Hans pun tak boleh menang. Yeah. Betul. They give the best lah. The best showmanship lah. Betul. The Macam-macam. So macam-macam cerita pun kita dapat kat sini hari ni. Yes. Sebelum kita akhiri rancangan kita pada hari ini, mungkin Fidi, kita nak dengar kata-kata Fidi untuk teman-teman Fidi yang kat luar, yang Fidi kenal ataupun mungkin yang ingin menjadi macam Fidi. Apa nasihat Fidi? Okay, so kepada adik-adik yang di luar sana, okay, kawan-kawan I semua, okay lah. Tapi I nak tujukan my voice to the younger generation. Sebelum you nak buat apa-apa decision, nak buat titik ke, nak potong bawah ke, you nak pergi apa ke, sila fikir 2, 3, 4, 5 kali sebelum you buat apa-apa decision. Because mungkin kalau you rasa buat sekarang, you nak enjoy sekarang, you gonna grow old. Yeah, people change, mindset change. So you need to really think. Sebab for me, if you're asking me whether am I happy, I'm happy. Sebab I tak ada I punya choice. Macam sekarang ni, Alhamdulillah, I ada business, I ada partner, I ada rumah, I ada anak angkat, yang I jaga. So macam for me, I live a very happy life, Tapi untuk orang yang di luar sana that don't have such great life or whatsoever, I takut nanti diorang make a very bad choice, wrong decision, especially bila you dah potong, you tak boleh pasang balik. Yeah. Remember, being like us is really dosa. Benda yang haram tak boleh dihalalkan, which is true. Okay, benda yang haram stay haram. Benda dah, we are really like this. Okay, benda, for me, I'm trying to do good. I'm trying to find my way to Islam. I try to rapatkan diri I dengan agama I. InsyaAllah. So for people yang out there, yang budak-budak baru yang I nampak macam, jom pergi buat hidung, jom pergi buat titik, jom pergi buat potong bawah, please rethink your choice. Fikir dulu. Sebab anything can change. You punya hati akan berubah. Yep. And you cannot turn back time. So I think that's my advice to the younger generation. Haram stay haram. So ada tak dalam waktu-waktu sekarang ni, yang BBNU yang baru nak up tu semua, ada tak macam
jumpa Fidi ke, minta pendapat ke? Ada. And I always tell them dalam live ke atau dekat luar, I would just say, you are doing so good. You are so handsome. Ada yang lelaki-lelaki yang handsome, yang macam kakak, mama, I nak potong. Kau handsome macam handsome gila tau. Can we just, mungkin itu kau pernah fasa kehidupan, enjoy it. Tapi kalau kau nak potong, kau kena fikir masak-masak. Sebab kau dah potong, what if kau potong kerana lelaki? Kalau lelaki tu tinggalkan kau, kau tak gila? Ya. Tapi betul lah, semua yang like your gender like this semua mostly semua yang tengok semua handsome. Tak, ada yang pecah juga. Ada yang tak pecah. mostly, Tapi Link cakap mostly. Kebanyakan handsome. dia tak nak Yang become kekurangan jambu. tu lain bang. Link cakap yang kebanyakan yang handsome. Dia nampak. Yelah. Tapi Pasal aku yang Link korekkan tengok yang statement kau handsome je, bang. balik. Yang tak handsome Link tak nak tengok. Kau gitu je. Jadi bukan cakap kesemuanya lah, keseluruhannya. Ada yang pecah tongkang juga. Tahu lah. Orang cakap apa? Pecah jamban. Pecah jamban. Macam jamban takut lah. Kalau kita nak tengok yang lawa senonoh, yang pecah siapa nak tengok bang? Itu lumrah. Orang akan tengok yang manis, yang Tapi I cantik. okay tak bang? Ha. Itu soalan tanya Leng. I okay ke tidak kakak? Betul. I okay Dia tak? tanya abang dulu. Mana? Aku tolak lah bagi kat kau. Tongkang Okay tak, ni kira pendapat abang. Okey tak okey? Okey lah, ni kita kasih. Upon 10. Jujur. Kalau kita cakap pasal jamban kan, ini aku up sikit lah. Jamban Sim Chancun. Wah, mahal juga. Sim Dia Chancun. tengok jamban High orang. Ini Bukan. dia tengok jamban kau. Kau dengar statement aku betul-betul tadi kan, aku cakap apa? Muka pecah jamban. Muka, bukan jamban dia. Faham? Muka. Tak baik saya. Tapi Kita- I okay tak muka I ni? Alhamdulillah lah. Syukur sifat lah. Cukup sifat. Ikut sifat Kira okey. Kira kita elakkan daripada gejala yang tak sihat ni, kurang sihat ni. Jadi sebelum saya kena hentam, baik saya hentam dulu. But still senonoh lah kira. Betul, dia senonoh lah, ya senonoh. It's not kira tak apa lawa, tak apa kira tak lawa, dia kira moderate lah. Still okay. I think for me, I just want to advocate those people out there. Orang seperti saya, kalau if you are like this, you try to change people punya mindset. Macam jangan orang tengok you macam you pun dan you lorong. No, kita ada kejaya. Prove to people that kita pun seperti orang biasa. You know. Talking about kejayaan ni sekarang, saya nak tanya Fidi sekarang buat apa? Dengar-dengar ni, Fidi seorang entrepreneur. Okay, so saya ada kedai, saya ada company nama Cempaka Emas. Okay, so actually Cempaka Emas tu dulu kat muka buku kita tak tahulah aku buat apa, tapi kita design for people who want to do gold. Oh, Dulu Cempaka Emas is someone who design untuk gold. Okay. Macam dia dah melt the gold, give to us, kita buat design, then diorang buat lah kalung ke apa ke design. Macam ni semua, macam it's all I punya design lah. So suddenly it shifted into kita buat music video for Malaysia dengan Singapore artist. Kita buat production for 1 year or so. Then suddenly tak tahu kenapa tiba-tiba saya buka kebaya dan dah ada perfume. So that is for 3 years lah. Sudah, this is our 3rd year. Kita jual kebaya, kita jual perfume. kedai tu dekat mana tu? Dekat Prims Biz Hub. Oh, Primes Biz Hub. Yeah, Prims. Okay. Dekat Ulen. Yeah, Alhamdulillah lah. For me, I want to showcase to people that I want to be macam, okay, I have few people who is inspired. Macam I inspired bila tengok Kakak Sarah Smichkova. Dia ada kedai. Yes, I see her as someone who motivate me and she inspired me because she is like me. And she has her own shop. Dia ada kedai kucing, dia ada, you know, and I love to see her business punya venture. And she inspired me to also buka I punya own kedai. Itu je. Yeah. I ambil yang baik lah. Correct. Yeah. Tak lama lagi saya pun nak pergi jumpa juga Sarah. Untuk? Bukan transformasi. Bukan. Pasal anak saya nak kucing. Dia nak minta tips. Tips apa abang ni nak minta advice? Bukan. Tak, Bukan. Yeah. InsyaAllah saya masih ingat Tuhan. Itu je lah. I think for me, I just want people to, I don't want people yang orang seperti saya. If you are like this, you prove to people that kau jangan buat orang memperlekehkan kau.
kau kerja biasa, engkau fokus and you make sure that you are better atau you are the same par with them. Sebab kita manusia biasa. You lapar, I lapar say. You haus, I pun haus say. So Betul. why can't we just be normal? But I totally understand kalau masih ada stigma atau masih tabu orang seperti saya ni. Yelah, I just encourage people to watch more Google ke YouTube ke dan memahami orang seperti kita. Yeah. Okay. So beside this, apa lagi yang Fidi buat? Mungkin pasal saya kadang-kadang ada terdengar juga nama Fidiana Hassan ni kan, buat food review, buat marketing, I mean buat live video. Food review has been going on since 2010. I buat food review ever since 2010 for muka buku. So macam everybody can be food review lah. Betul. Semua orang boleh jadi. Tapi kejujuran tu je. Betul. Ah, Dulu pun sama saya tak ada. jujur. Dulu saya tak, macam dulu Fiti tak jujur juga ke dulu lah sebab dapat duit apa. They paid for the They paid review you, lah. so we have to give the best, you know. Yeah. But sekarang ni bila I dah dewasa, I just turned 40 this year. So macam I felt macam we shouldn't do that. Sebab masing-masing punya lidah masing-masing. You Correct. shouldn't say semua baik. Bila orang makan tak sedap, nama kita pula busuk. Yeah, so I've been doing it for the longest time. So I know what is the we need to make sure that kita nak share produk tu, we must make sure that kata-kata kita orang luar akan accept. Macam lidah masing-masing kan. Macam I suka pedas, I suka manis. Mungkin you suka masin. Tapi you boleh cuba ni sebab dia pedas. We must make sure that dia menerima dengan viewer sebagai food review lah. Tapi dulu tak kan? Dulu tak. Dulu bila orang bayar aku je Makan tu dalam hati hauk. Tapi duit bebasan kan. Ya, Sedap dulu. guys, sedap. And this thing happen pernah recently ada juga yang influencer buat lah. Yeah, that's why I fikir macam dia tak tahu lagi erti hidup. Sebab dia nak duit je apa. Yeah. But tapi itu pun boleh spoil market lah. Betul. People like us lah. Correct. Yeah. I buat live pun memang dah lama. So I think sekarang ni I just focus on doing my own shop, I punya kedai, promote business orang, edit video orang, and that's all lah. Buat live stream seperti biasa. So kalau ada siapa-siapa yang nak panggil Fidi untuk promote ataupun mungkin editkan video-video dorang, doing some video editing, okay, how can they manage to get hold of you? You guys can go to my email fidanaismail@gmail.com atau dekat TikTok Fidana Ain Hassan atau dekat muka buku dan Instagram sama juga Fidana Ain Hassan. Tadi Fidiana Ismail tu? Fidana Ismail tu I punya Gmail. Fidana Ismail, husband and wife lah, me and my Oh ya, Ismail tu. So sekarang kita dah tahu suami dia lah, Ismail. Pecah tu bang. Dah pecah. make use my husband name. Okay guys, so apa-apa pun kita nak ucapkan terima kasih kepada Fidiana Hassan kerana sudi untuk bersama dengan kami dalam rancangan kali ini, dalam rancangan Oh My Gisau. Rancangan ini ditaja oleh Wheel and Shift. Yang nak beli kereta, yang nak jual kereta, bolehlah hubungi Aim Hustler di talian 87536337 ataupun kunjungi mereka di alamat AML Automobil 61 Ubi Avenue 2 0415.